Danau Toba, indah, tenang, memukau. Tapi korang tahu tak, sebalik keindahan tasik terbesar di Asia Tenggara ni, ada kisah gelap yang jarang diketahui. Dulu, kawasan ni bukan sekadar rumah kepada kaum suku Batak, tapi juga kepada satu amalan yang mengejutkan. Cannibal. Suku Batak Karo ataupun suku Batak Toba pernah dikenali sebagai pahlawan yang ganas dan tak kenal takut. Sebelum kita merungkai misteri cannibal ni, jom ikut aku, Farul Helmi Escape, bersama Pocket Trip ke Medan. Hello guys, so trip kali ni aku excited tau sebab aku nak bawa korang pergi jalan-jalan kat Medan ni. And then dengan aku hari ni, trip aku kita orang kali ni kita akan pergi bersama dengan Pocket Trip. Jom. Bro, siapa nama? Zidan. Alright, kita dengan Zidan sekarang. So kita akan ikut dia selama 4 hari 4 hari. Betul. Kita keliling Danau Toba. Alright, kita boleh kenal Zidan dengan lebih dalam. And then kita keliling Lake Toba Lake Toba dan Medan. Medan semua berstagi juga ada. Berstagi juga ada. Alright, jom guys pergi. Let's go guys. Okay, enjoy. Okay guys, so sekarang kita on the way nak pergi airport. And then Afiq dengan Mira tolong hantar kita orang. Hai. Tak nampak je. Alright, jumpa kat sana guys. Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody hear me. I'm down and almost on the ground. Bro, dah pergi mana tu? So deep in the valley, I can't even tell you which way is the mountain. God, the only word I got. I could probably plant a garden, all this dirt I got. Trail of broken hearts behind me from the hurt I bought. Sometimes I really start to wonder if I deserve my spot. Cause I'm just a man who's got blood all on his hands. Does all in the field. Okay guys, kita dah sampai dekat Medan ni. Sebab kan kita orang punya flight malam, so kita orang bermalam lah dekat airport Kuala Namu ni. So macam jimat masa lah. Kita sampai siang, takut half day dah habis kan. So kita sampai malam, kita stay sini hotel dulu. Sebab aku hari ni penat, aku dengan wife aku kerja pagi tadi. Aku dah meeting sampai sini, rushing, baru sampai. Alright guys, so sekarang kita nak pergi masuk bilik hotel ni. So kita nak rest. Good morning guys, nak prepare to check out. And kejap lagi kita nak pergi breakfast. Tapi aku tengah tunggu wife aku tengah siap jam. So aku nak turun bawah, hisap rokok je. And then kita tengok breakfast dia apa dia. Okay, so sekarang kita tengah nak breakfast kat sini. And then dia ada macam-macam makanan lah kat sini, right? Dia ada bubur, dia ada nasi goreng, western ada, pure Indonesian ada. So macam-macam makanan aku pun tak tahu nama-nama dia. Tapi dia sambil yang dia rasa semua. Okay, so ambil lontong. Mari kita rasa. So standard breakfast lah dekat hotel. Ada macam-macam pilihan untuk orang nak makan. Rasa dia okey lah. Tak, rasa dia sedap je. Betul sedap. Maybe sebab masakan Indonesia. So rasa lain sikit
Aku ambil semua sikit-sikit untuk aku nak rasa semua. Tu ke ni? Okay. So, Farul pergi hisap rokok. So, Farul pergi hisap rokok. So, jom kita kemas. Bye. Aku tukar SIM card kat kedai ni. Alright. So, harga dia 35GB 200,000 ataupun 50GB 250,000. So, ikut mana yang korang nak lah. Kalau korang guna sikit tahan lama, kalau korang guna banyak dia tahan sekejap lah. Tapi 35GB banyak tu. So, aku dengan bini aku guna 35GB seorang. So, 200,000 campur 200,000 400,000 lah. Terima kasih. Bye. So guys, so sekarang kita orang tengah tunggu kita orang punya guide ni. Transport. So, tunggulah. Tu dia kena tour. Abang dah makan? Dah makan. Dah makan? Ha? Ikut lah. Kita try ayam penyet sebelah lah. Okay. Kira lunch lah. Alright. Okay guys, jom kita makan dulu. Nama restoran ni Cendelaras. Zidan punya pilihan. Sambal khas ni. Sambal khas Malaysia. Alright, jom guys. So guys, dekat kedai ni memang ramai lah orang makan. Zidan cakap tadi, sini memang viral dengan dia punya ayam penyet, sambal istimewa. Ini kalau kau tengok abang aku, ramai orang Malaysia. So, orang pun tahu lah kat sini mungkin sedap. So, kita makan kat sini tu. Yes, kat Cendelaras ni dia ada kawasan aircon tau. Dan kau tengok belakang aku. Oi, panjang. Macam untuk kita orang ni. Special. Okay guys, kau tengok meja-meja ni semua kan. Dah duduk dalam dah special lah ni. Rupanya, meja kita orang yang tu lagi special. Kita dua je kat sini. Betul. Dia VIP tu. Dia sama juga, dia macam boleh jadi macam yang ni tak saya kira total. Meja pembayaran untuk pergi kedai. Ya, saya Thank you mas. Kita nak settle kat ayam penyet ni. Tengok rasa dia macam mana. Jangan lupa makan datang sini. Cendelaras nama kedai. Makanan dia okey juga. Sambal dia tak pedas. Next je kita nak pergi mana? Kita next ni nak ke Kolam Abadi. Sudah kenyang kan? Alright, betul. Kita pun dah kenyang. Kita pergi Kolam Abadi. Mandi-mandi. Mandi buang lemak sekali. Baking kan? Alright. Saya nak minta jalan, sebenarnya dia tengah jaga jalan. Betul. Okay guys, bila korang gunakan servis Pocket Trip, so diorang dah sediakan semua itinerary untuk korang. And then macam kita orang hari ni, daripada airport kita akan straight pergi ke Kolam Abadi. So dia ambil masa dalam 2 jam. Tapi kalau korang guna Zidan, berapa jam Zidan? 1 jam aja. Oh 1 jam kau dengar tu. So dekat tu. Dari Kuala Namu ke Kolam Abadi, kita akan lalu jalan utama ke Sibolangit. View sepanjang jalan memang terbaik. Sawah padi, gunung ganang dan suasana kampung yang damai. Kalau first time ke sini, aku recommend ambil servis Pocket Trip sebab diorang tahu shortcut dan tempat best untuk stop. So guys, kita orang nak pergi mandi sungai tapi lupa bawa towel. So kita nak pergi masuk Indomaret ni, beli towel kalau ada. Terima kasih. Thank you mas. Jangan lupa subscribe lah. Zidan kata-kata hari ni, Jangan mencintai yang tidak mencintai. oh iya. Dengar tu guys. Serius panjang perjalanan ni, view memang memanjakan mata. Selebel. Ohoi. Atap-atap. Sekarang kita dah sampai dekat Kolam Abadi. So aku dengar cerita kolam ni sangat-sangat popular lah. Banyak juga orang Malaysia datang sini, memang viral untuk diorang nak datang. And then ni hidden gem dekat Medan ni. Nak tengok apa ada kat sini. And then daripada gambar-gambar yang aku dah research semua, memang air dia memang cantik lah, warna biru. Memang excited lah nak tengok apa yang ada dekat Kolam Abadi. Jom. Kita nak gerak ke Kolam Abadi. And then diorang providekan kita jaket ni. Alright. Kita nak gerak lah ke sana. Tengok. Ramai lah, dia tunggu kita. Dia macam rombongan lah.
Jom. Macam tu lah. Okay guys, mari. So kat sini hujan rintik-rintik, ada guruh-guruh dia sikit kat sini. So kita tak tahulah tempat tu okey ke tak kalau hujan, tapi aku rasa kalau hujan lebat sangat tak okey kot. Tapi sekarang okey lagi. So kita kena turun bukit sikit. Mas, siapa nama Mas? Andi. Andi, Ya, alright. Kita orang dari Malaysia Mas. Ya. Ya. Bila korang jalan ni, korang kena hati-hati and then make sure kasut korang pakai sesuai lah, sebab takut licin. Dia jalan tanah and then turun bukit tau. So make sure korang guna kasut yang sesuai dan hati-hati lah. Ya Allah. Penatnya aku. Oh, penat juga geng. Okay, nak pergi Kolam Abadi ni macam hiking sikit lah. Korang turun sikit, korang naik sikit. Kanan Oh, kita punya tour guide pun ambil video. Aku tak tahu nak pergi kanan ke kiri. Satu nyang. Mana Mas? Sini? Ya. Alright. Jom. Okay guys, so kita dah sampai lepas 5 minit jalan 5 minit, 15 minit. 15 minit jalan. Oh, 15 minit jalan. Aku pun tak sedar. 15 minit jalan. Korang akan nampak ni. Jom. Sejuk mat. So aku nak naik ni. Lepas aku nak lompat dari sini. Jom. Okay guys, aku nak terjun ni. Jom. Tinggi tak bro? Aman okay. Aman? Aman. Takut Woohoo! Oh, rekod guys. Okay. Okay guys, kita ada video kamera kita, tukang kamera. Macam okey ke? Oh, ni nak gambar. Ini foto ke video? Video. Okey tak? Okey lah. Kita cuti tak? Okey. Ada orang terjun. So siapa yang datang kat Medan memang aku syorkan dah datang sini. Kolam Abadi memang baik.
Air dia biru dia atas. Kita orang sampai petang so tak nampak sangat. Kalau tengah hari ada matahari, uish, memang terbaik tempat ni. Cantik. Kat sini korang jangan risau. Ada tukar-tukar ambil video, ambil gambar. Macam Mas ni, dia akan tolong korang ambil gambar, ambil video. Jangan risau. So memori korang akan simpan kat sini. Saya lompat sekali ke? Jangan lompat. Lagi 1, 2. Ni tukang video kamera kita. Right guys, so kalau korang travel dengan Pocket Trip ni, dia akan susun aturkan korang punya itinerary. Macam kita orang ni dekat Kolam Abadi ni, dia siap dah bagi tour guide sekali dalam package korang tu. So tak ada masalah, dia akan ambilkan gambar untuk korang, video untuk korang. Memang mantap lah. Betul lah love. And then pengalaman kat sini memang best. Air biru, sejuk and nyaman lah. Teduh apa semua, tak panas. Hujan pun okey. Subscriber baru. Dari Pelaruga. Oh, Pelaruga, mantap. Okay guys, kita dah settle Kolam Abadi. Yes. And then next kita akan pergi Brastagi. Berapa lama nak pergi Brastagi? Estimate 2 jam. 2 jam. Tapi dengan Zidan 1 jam aja. Oi. Dengan Zidan 1 jam je. So, naik dengan Zidan dengan Pocket Trip. Yes. So kita dah mandi tadi dan dah naik. Korang jangan risau, kat sini dia ada tempat nak salin baju kat situ. So tak ada masalah bila korang mandi nak salin baju perempuan, lelaki. Tengah-tengah tak ada lah. Alright. Perempuan lelaki, campur jangan perempuan dengan lelaki sekali jangan. Okay guys, so jalan dia macam ni kita tengok. Lepas puas kita orang menikmati keindahan Kolam Abadi, perjalanan seterusnya membawa kita orang ke Brastagi, sebuah bandar sejuk di tanah tinggi Sumatera Utara yang terkenal dengan pemandangan gunung, buah-buahan segar dan budaya Batak yang unik. Okay guys, menurut kata Zidan, puncak Gunung Sinabung ni memang jarang nampak tau. Dia sangat-sangat pemalu. Betul. Sangat pemalu. So hari ni kita dapat, memang rezeki kita guys. Thank you Pocket Trip. Mantap. So guys, aku dekat kawasan on the way nak pergi Brastagi, and then kat belakang aku nampak cantik kan, Sinabung, Gunung Sinabung. Weh, banyak lawa weh. Jalan ni kat sini memang mencabarkan kata aku. Tu dia. Off-road. So siapa yang pakai 4x4 tu nyaman lah. Dari Kolam Abadi ke Brastagi, perjalanan mengambil masa lebih kurang 1.5 jam dengan kereta. Laluan utama adalah melalui Jalan Medan Brastagi. Jalan yang berliku dan berbukit, tapi pemandangannya memang luar biasa. Sepanjang perjalanan, korang akan disajikan dengan suasana hutan tropika yang masih terjaga, ladang-ladang sayur dan kabus tipis yang menyelimuti kawasan berbukit, terutama pada waktu pagi atau selepas hujan macam sekarang ni. Okay guys, kita nak pergi minum-minum kopi je kat atas bukit ni. Alright. Zidan cakap ni kopi sedap kat sini. Alright, and then kau tengok view kita orang. Mantap. Kat atas bukit ni tempat dia memang sejuk guys. And then dia tanah tinggi ni. Sekarang ni pula gerimis-gerimis hujan. Oh memang sejuk. Aku pula pakai pakaian sama pula. Memang sejuk lah. Zidan,
Vape pun flavor warna pink. Warna pink. Jadi kita tengok air dia. Air pun pink. Air je. Air kat dalam kereta pun pink. Ini muka McGregor coy. Tapi hati lu piti aja. Mantap. Settle ngopi, kita pun teruskan perjalanan ke Brastagi. Sebelum kita orang nak check in ke hotel kita nak singgah makan. Malam kat Brastagi ni vibe dia sangat berbeza. Dengan udara sejuk yang turun hingga 15 darjah Celsius, kabus tipis yang menyelimuti kota dan suasana tenang khas kawasan Tanah Tinggi. Brastagi di malam hari adalah pengalaman yang wajib dirasai. Salah satu tempat paling menarik kat Brastagi pada waktu malam adalah pasar malam. Kat sini, korang boleh jumpa pelbagai makanan tempatan yang panas dan menyelerakan. Dari jagung bakar, sate khas karung hingga teh jahe yang boleh menghangatkan badan dalam udara sejuk. Okay guys, sekarang kita dah sampai kat Brastagi. And Zidan nak bawa kita orang pergi makan street food. Jom kita share street food dia apa ada. Mana? Lagi sapi tak? Lagi lontong tak? Okay. So guys, aku makan bebek dan saya pilih yang kita makan ayam dengan sate, tapi sate tak sampai lagi. Kita rasa makan itu juga. Oh, berapa cik? Macam mana makanan tadi lah? Okay. Sudah makanan okey tak? Ya coy. Boleh hamil lagi 9 bulan ini. Oish, nah. Aduh, tak keluar. Aku nak bagi tahu lagi kat sini sejuk tau. So aku memang tak tahan hari ni pakai macam sama punya pakaian. So aku akan coba korang untuk pakai yang tebal sikit lah bila datang sini. Right? Okay guys, kita dah sampai dekat hotel kita. Nama dia Sapo Rumbia. So malam ni kita akan stay kat sini. Kita akan stay kat sini. Jom ke hotel ni. Okay Zidan, jumpa esok. Okey, Call 3 kan? Nanti call lah, call. Okay, cun. Boleh. Thank you mas. Okey. Buat masuk aja. Oh, mau masuk? Alright. Bilik kita orang kat sini Sapo Rumbia. So kat bilik ni dia tak ada kipas, dia tak ada aircon. Sebab apa? Sebab sejuk guys. So tak payah nak ada kipas ataupun aircon, memang dah sejuk. Malam ni aku tidur memang 4-5 lapis selimut. Sore ni kita orang penat sangat. Kita jumpa korang esok. Bye. Sekarang pukul 3. So kita bangun pukul 3 untuk nak pergi hiking Gunung Sibayak. So jom. So guys, kita tengah sekarang kat luar. 17 darjah Celsius. So kita ada guide yang siap. So ni hikers yang lain jalan-jalan juga. Dan guide-guide yang lain tunggu kat belakang. Mas mau kemana mas? Mas mau kemana? Aku mau menyelamatkan dunia dulu. Oh Ina. Okey, dadah ya. Ya, dadah.
Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kami sekarang dalam van, meluncur perlahan di jalan berbukit menuju ke Gunung Sibayak. Suasana di luar gelap pekat, hanya diterangi lampu jalan yang sesekali muncul. Udara sejuk mula terasa, menandakan kami semakin menghampiri kawasan pegunungan Berastagi. So korang tak nampak ni, van tak jalan atas ni. Tapi tak boleh nak naik sebab jalan teruk. So kita kena jalan sikit. Oi, guys, sebabkan jalan tak okey, teruk. Jadi kita kena naik supaya berdua je, supaya muatan tu tak berat lah. Padahal berdua je tak tahu efek apa. Kerana laluan yang agak teruk, kita orang terpaksa mengurangkan beban dalam van. Beberapa daripada kita orang turun dan mula mendaki perlahan-lahan di tepi jalan, sementara yang lain masih kekal di dalam kenderaan. Dengan hanya cahaya lampu suluh dan suasana gelap di sekeliling, setiap langkah perlu diatur dengan cermat. Bunyi deruan enjin van yang perlahan di belakang menjadi satu-satunya tanda bahawa perjalanan ini masih diteruskan, membawa kami semakin hampir ke titik permulaan pendakian. Alright, jom kita naik. Let's go. Okay guys, jom gerak ke atas. Kita sampai kat checkpoint nombor 2. Dan siapa nak pergi tandas ke apa ke, siapa nak pergi tandas ke apa ke, boleh lah kat sini. Kita sekarang hiking Sibayak guys. Ini boleh menembus langit ni. Jumpa siapa bang? Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. 7 bola cari. Woi, 7 bola ni. Sudah dapat 1 dah. Alright. Dua. Oh, 2. Masing-masing lelaki ada 2 bola. Dua tangan lebih occupy. Jom. Pendakian ke puncak biasanya ambil masa dalam 1 hingga 2 jam, bergantung kepada kelajuan dan stamina masing-masing. Laluan yang paling popular adalah melalui jalur desa Jarang Muda yang menawarkan trek yang lebih mudah dan selamat. Walaupun pendakiannya tidaklah terlalu teknikal, pastikan korang memakai kasut yang sesuai kerana beberapa bahagian trek mungkin licin, terutama selepas hujan macam ni. Guys, kita teruskan perjalanan. Lagi sikit nak sampai puncak. Tak tahu kau nampak buka apa tak. Nampak orang camping kat sana. Siapa nak camping boleh camping ya. Salah satu sebab ramai mendaki Gunung Sibayak pada waktu awal pagi adalah untuk mengejar fenomena Golden Sunrise dari puncak. Tapi sebelum sampai ke puncak, kita perlu melalui trek yang mencabar dalam gelap. Okay guys, kita naik ni dalam 2 jam tadi. Trek yang kita dah sampai kat puncak atas ni. Masih gelap, so hope kita boleh take sunrise kat sini. Jumpa kat atas guys. So, apa perasaan anda? Naik sikit atas sini. Okay, kan? Ya, boleh tu.
Okay guys, kita dah sampai dekat puncak Sibayak. Perjalanan dia ambil masa dalam 2 jam. Kalau lambat lebih, kalau cepat maybe kurang bawah daripada 2 jam. Kat sini memang sangat sejuk dan pemandangan dia memang awesome. Terbaik. Salah satu sebab kenapa negara favourite aku adalah negara Indonesia, sebab dia orang ada macam-macam hidden gem dan alam semua jadi yang sangat menakjubkan. Sampai susah-susah bangun tadi pukul 3 pagi, gerak sini naik, sekarang pukul 6.20 kita sampai puncak. Pukul 6 kita sampai puncak. So masa dalam 2 jam lebih, 3 jam lah sekali naik transport untuk ke entrance starting point. Okay, anda bersama saya hari ini. Inilah dia, volcano. Bye. Akhirnya, setelah 2 jam mendaki dalam kegelapan, kami sampai di puncak Gunung Sibayak. Udara kat sini terasa sejuk, angin bertiup lebih kuat dan di hadapan kami terbentang pemandangan yang luar biasa. Gunung Sibayak adalah gunung berapi aktif dengan ketinggian sekitar 2094 meter dari paras laut. Ia terkenal dengan kawahnya yang masih mengeluarkan wap sulfur, menjadikannya salah satu lokasi menarik bagi pendaki dan fotografer alam. Nama Sibayak berasal dari sejarah suku Karo yang menjadikan kawasan ini sebagai tempat penting dalam kebudayaan mereka. So aku dengan kawan sampai laptop di sini yang kita naik sampai ke puncak gunung. Memang tempatnya cantik bawah, dan aku memang rekomen korang untuk datang sini. Right? Jom. Kalau korang tengok kat sebelah barat, kawah besar Gunung Sibayak kelihatan megah. Dinding-dindingnya curam dengan kesan letusan lampau yang membentuk tekstur unik di batuannya. Bunyi wap sulfur yang keluar dari rekahan kecil di tanah mencipta suasana yang mengingatkan kita bahawa ini adalah gunung berapi yang masih aktif. So kalau korang nampak kat bawah ni, banyak orang susun batu untuk tulis nama ke, untuk wish ke, right? Memang penuh lah kat sini orang susun batu. Ini adalah kawah gunung berapi dekat Gunung Sibayak ni. Sampai sini kita orang dengan Bang Fahrul. Aku dah boleh jadi kru ni. Berdiri di puncak ni buat aku sedar satu perkara. Pengalaman mendaki bukan sekadar tentang sampai ke atas, tapi tentang perjalanan, cabaran dan kepuasan melihat dunia dari perspektif berbeza. Gunung Sibayak bukan sekadar gunung. Ia adalah destinasi yang memberikan pengalaman luar biasa untuk sesiapa yang ingin mencabar diri. Sempatlah tangkap sikit. Okay guys, korang nampak putih ni, kampus dah naik tau. So kampus dah naik, kita kena turun lah sebab tak nampak apa-apa pun. Right, jom. Okay guys, aku dengan semua ni orang Malaysia kat sini, korang kena datang sini. Sibayak Pocket Trip! So sekarang kita nak turun, kita dah start turun. Jom. Sekarang pukul 7. Lepas menikmati puncak Gunung Sibayak, tibalah masa untuk turun. Tapi percaya atau tak, perjalanan turun ni kadang lebih mencabar dari mendaki. Lutut dah mula terasa, tenaga makin kurang, tapi semangat tetap membara. Laluan turun ni boleh dikatakan 2 kali ganda lebih tricky sebab tanah agak licin, berbatu dan kalau tak berhati-hati boleh tersilap pijak. Ada satu bahagian tu rasa macam main gelongsor sebab tanah lembap.
Lepas beberapa jam, akhirnya nampak tanda-tanda dah nak sampai bawah. Kaki memang dah rasa nak surrender. Tapi bila tengok balik, pengalaman ni priceless. Tak kira sepenat mana, turun gunung ni selalu jadi satu memori yang akan kita kenang sampai bila-bila. Guys, kat sini korang akan nampak banyak pokok rotan bila turun lah. Sebab bila naik kan gelap. So bila turun, korang akan nampak banyak pokok rotan. Ni, semua ni rotan keliling korang ni, besar-besar. Di mana anda boleh lihat macam Jurassic Park. Jurassic Park ni. Gunung Sibayak, satu lagi bucket list yang berjaya ditanda. Untuk korang yang plan nak datang sini, trust me, worth it. So, siapa next yang nak cuba? Book pocket trip. Okay guys, kita dah nak sampai ke starting point. Mantap ni. Dah sampai dah guys. Lepas penat turun dari Gunung Sibayak, ingatkan dah boleh relax dalam van. Tapi rupanya perjalanan turun ke Brastagi ni satu lagi cabaran. Jalan sempit, berbatu, penuh selekoh tajam. Memang lain macam. Jalan ni bukan sekadar sempit, tapi berlubang-lubang. Kadang rasa macam naik roller coaster. Van bergulung hayang kiri kanan. Pemandu van steady je. Okay guys. Tapi walaupun jalan ni mendebarkan, pemandangan sepanjang perjalanan ni, Masya Allah, memang cantik. Brastagi dari kejauhan, kabus masih menyelimuti gunung. Sawah hijau terbentang luas. Tak kira sepenat mana atau serimas mana dalam van ni, semua orang terdiam menikmati view. Akhirnya, selepas perjalanan penuh debaran ni, sampai juga di Brastagi. Lutut lega, tapi pengalaman ni confirm masuk dalam senarai perjalanan paling mencabar tapi berbaloi. Siapa yang pernah rasa naik van turun Gunung Sibayak ni, korang tahu perasaan dia kan? Okay guys, kita dah sampai hotel kita. So kita nak rehat kejap, and then kita akan teruskan lagi adventure ni. Jom ikut kita orang skip. Okay guys, so sekarang kita dah check out daripada hotel ni, and then sekarang kita nak on the way pergi Sepiso-Piso Waterfall. Tapi sebelum tu kita nak pergi makan dulu. Yang pagi tak makan lagi, so kita makan dulu. Jom. Hari ini kita akan menempuh perjalanan yang bukan sahaja indah tetapi juga penuh cabaran. Dari tanah tinggi Brastagi, kita akan melalui jalan hutan yang mencabar, meredah hujan lebat dan menghadapi tanah runtuh sebelum tiba di salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Bersiap sedia untuk sebuah pengembaraan yang luar biasa. Sebaik saja memasuki kawasan hutan, titisan hujan mula turun perlahan sebelum berubah menjadi semakin lebat. Rintik hujan membasahi cermin kereta, sementara jalan berturap mula licin dan berlumpur. Di kiri dan kanan, pokok-pokok tinggi berdiri megah, membentuk kanopi hijau yang melindungi jalan daripada derasnya hujan. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan halangan besar, tanah runtuh. Sebahagian jalan telah tertutup dengan batu, lumpur dan ranting-ranting pokok yang tumbang. Kami terpaksa berhenti, menilai keadaan dan mencari laluan alternatif. Jantung berdegup laju. Inilah momen yang mengingatkan kita bahawa alam semula jadi penuh keindahan tapi juga penuh kejutan.
dah beli kelengkapan untuk, nak tahu untuk apa? Kita tengok kejap lagi. So korang kena ikut, tengok video ni sampai habis. Jangan tekan skip. So Zidan ada recommend kita untuk makan goreng-gorengan. Jom kita tengok apa dia. Ini kodok ada agak macam kan? Ada. Ini je lah. Onde-onde. Onde-onde, dalam gula. Ini dia dalam kacang. Oh, kacang ya. Bye. Yelah. Tunggu. Terus cukup ya. Sedap geng. Aku ada kucing udang. Apa lagi nama tak lupa ya. Kacang. Sedap. Akhirnya setelah 2 jam setengah kami sampai di air terjun Sepisu-Pisu. Walaupun dah makan gorengan tepi jalan yang kita orang singgah tadi, perut masih lapar dan inginkan nasi. Jadi kami singgah makan dulu di warung tepi kawasan Sepisu-Pisu ni. Nasib ada banyak kedai kat sini. So kita nak sampai dekat Sepisu-Pisu Waterfall, tapi sebelum tu kita nak pergi makan dulu. So Zidan recommend kedai ni. Ada juga kedai gorengan. Tadi kita nak cari gobisan tapi tak ada. So kat sini ada, so maybe kita akan beli gobisan kat sini and then kita akan makan nasi padang kat sini. Ya. So ni kedai dia. Wah, lauknya telur sama telur ayam sama ayam. atau telur acaka atau ayam acaka. Telur sama ayam. Telur sama ayam nasi goreng. Telur dengan ayam. Soto ada kak, bakso, milih ayam penyet. Ayam penyet. Okey, ini namanya apa? Teh ais. Teh ais. Satu kopi juga, kopi nak panas. Kopi panas satu. Hitam. Hitam. Teh ais juga. Jangan manis sangat kopi. Okey. Separuh gula. Bikin sendiri. Agak nasi penyet tu nak ayam bahagian telur. Paha. Okey. So kita nak makan je, tengok view kita. Wah, tu Lake Toba. Sana tu Lake Toba kan. Okay guys, aku makan nasi goreng, telur dengan ayam. Bini aku makan ayam penyet. Kau Zidan kau makan apa? Nasi goreng Juman. Nasi goreng. Juman lagi Rivan ni. Oh shit, dia salah. Rivan. Alright guys, kita nak makan jap, jumpa kejap lagi. Kita ambil terlupa guys, kata-kata hari ni daripada Zidan. Cakap yang tadi. SMS guys. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh, jangan macam tu Dengan ketinggian 120 meter, air terjun ini bukan saja antara yang tertinggi di Indonesia, tetapi juga salah satu yang paling menakjubkan. Dari atas, kita orang dah dapat lihat air terjun ini menjunam deras ke dalam jurang yang dalam. Airnya yang jernih mengalir dari Danau Toba, kemudian jatuh dengan kuat menghasilkan kabus halus yang menyelubungi kawasan sekitarnya. Untuk menikmati keindahan Sepisu-Pisu dari dekat, kami perlu menuruni ratusan anak tangga yang curam. Perjalanan turun mengambil masa sekitar 30 hingga 40 minit bergantung pada stamina masing-masing. Makin ke bawah, makin terasa angin kuat yang membawa tempias air. Satu pengalaman yang benar-benar menyucikan. Korang nak tahu tak kenapa nama waterfall Sepisu-Pisu ni Sepisu-Pisu? Siapa tahu? Kalau siapa tahu, komen kat bawah. Tapi aku bagi tahu sekarang lah. Dia sebab kalau korang turun kat bawah tu, bila korang dekat dengan air terjun tu, air apa aja?
air tempias. Air tempias tu bila kena kat kau tajam-tajam. So dia macam pisau tajam dia. So sebab tu nama dia pisau-pisau. Alright. Jangan beritahu lain. So kalau korang tahu daripada aku, korang subscribe. Setelah menikmati keindahan air terjun si pisau-pisau, perjalanan kami diteruskan ke satu lagi destinasi alam yang tidak kurang hebatnya, air terjun Ephrata. Perjalanan ini membawa kami lebih jauh ke kawasan sekitar Danau Toba, menyajikan pemandangan yang lebih tenang dan mempesona. Perjalanan dari si pisau-pisau ke Ephrata mengambil masa kira-kira 2 hingga 3 jam, bergantung kepada keadaan jalan dan cuaca. Kami melalui jalan berbukit yang berliku-liku dengan pemandangan Danau Toba yang semakin jelas di kejauhan. Sesekali, kami melewati perkampungan Batak yang masih mengekalkan budaya dan tradisi unik mereka. Air terjun Ephrata terletak di Kabupaten Samosir, tidak jauh dari Danau Toba. Untuk ke sini, perjalanan dari Parapat mengambil masa lebih kurang 2.5 jam, manakala dari Tele, ia hanya sekitar 30 minit menaiki kenderaan. Laluan menuju ke sini agak selesa dengan pemandangan bukit bukau yang memukau sepanjang perjalanan. Okay guys, sekarang aku dekat air terjun Ephrata. Nak tengok? Cantik memang lawa. Memang udik lah kalau korang datang kat Medan, wajib datang air terjun Ephrata. Tapi macam biasalah dengan air terjun tinggi-tinggi macam ni, dia punya tempias tu memang dinilai betul-betul jauh. Dan kat atas bukit ni sejuk, bila kau pergi kat air terjun ni lagi sejuk. Di tengah-tengah keindahan Danau Toba tersembunyi sebuah permata alam yang menenangkan, air terjun Ephrata. Dengan aliran air yang jernih dan suasana hijau yang mendamaikan, tempat ini menjadi destinasi wajib bagi sesiapa yang ingin merasai ketenangan alam semula jadi. Tidak seperti air terjun si pisau-pisau yang menjulang tinggi, Ephrata mempunyai ketinggian sekitar 20 meter dengan aliran air yang lebih lebar dan lembut. Airnya mengalir deras tetapi tenang, menjadikan tempat ini sesuai untuk berendam dan bersantai. Dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan udara segar, suasana di sini benar-benar mendamaikan. Guys, kat sini kalau korang nak datang, dia ada sediakan tempat lah macam gazebo untuk korang duduk sini, healing, tengok air terjun yang besar ni. And then ketinggian air terjun Ephrata ni 20 meter. So jadi kat air terjun Ephrata ni, kalau korang nak makan pun boleh, dia ada warung kat belakang ni. Sambil makan, sambil korang chill lah kat sini. Tapi tempat dekat air terjun Ephrata ni tak ada apa sangat lah. Kalau korang just nak datang, nak tengok, okey lah. Tapi aku tak syorkan nak mandi lah sebab sejuk sangat. Tapi kalau korang ekstrim nak pergi mandi, korang pergi mandi lah. Sebab dia ada sediakan tempat nak mandi. And then dia ada lah kat kawasan tu tempat nak mandi. So bila korang dah mandi dekat air terjun tu, korang boleh nak mandi, nak bersihkan badan. So dia ada toilet lah kat sini, dia ada tempat makan. So tak ada masalah lah. Tapi pada aku, tempat dia worth untuk nak tengok je. And then ambil gambar, okey. Kita nak minum-minum teh, minum kopi je, petang-petang juga. Nak rehat sikit lah. Dari tadi asyik dalam kereta juga penat. So kita minum kat warung ni. Tengok apa dia. Pokok-pokok banyak. Jom tengok. Selepas menikmati keindahan air terjun Ephrata, kami bersiap untuk meneruskan perjalanan ke Bukit Holbung. Malam semakin larut, udara terasa lebih sejuk dan kabut tipis mula turun perlahan-lahan. Jalan menuju Bukit Holbung membawa kami melalui sebuah perkampungan Batak yang sunyi. Tidak banyak kelihatan orang, hanya beberapa lampu minyak yang masih menyala di jendela rumah, memberikan sedikit cahaya dalam gelapnya malam. Hujan renyai mula turun, jalan semakin sunyi, semakin gelap. Lampu kereta menjadi satu-satunya cahaya yang membelah kepekatan malam. Jalan mulai berbukit berliku dan semakin sempit. Di kiri dan kanan, hanya hutan dan pokok-pokok tinggi yang berdiri tegak. Sesekali ranting-ranting berayun ditiup angin malam. Akhirnya, selepas perjalanan yang penuh debaran, kami sampai di kaki Bukit Holbung. Walaupun perjalanan penuh misteri, aku tidak sabar untuk melihat pemandangan dari puncak Bukit Holbung. So guys, kita dah sampai kat Bukit Holbung sekarang ni. Tapi sekarang ni dah malam and then hujan tau. Okay guys, so dekat Bukit Holbung ni kita sampai kan malam lepas hujan.
memang bahaya kot kalau nak pergi kat situ. So kita kena tunggulah sampai hujan berhenti. Tapi dah lama ke kena tunggu ni. So tak tahu macam mana lagi. So apa kita boleh buat? Kita rest dalam kereta. Guys, kita dah 2 jam kat sini tunggu hujan berhenti. Tak berhenti-berhenti lagi. Daripada 7.30 sampai 9.30 dah. Apa nasib kita orang? Tengok sampai habis. Tapi tak turun sana terus lah. Tapi jauh ke kan? Daripada mana tadi? Daripada sini so nak atas sini kan? Okay guys, so kita nak pergi Bukit Holbung ni. Tapi kena tukar baju kat sini sebab kat sana tak ada toilet. So kita tukar dulu kat sini, salin-salin, kencing-kencing, and then baru gerak. So nanti kat sana tak ada toilet, susah. Okay guys, so sekarang kita nak naik Bukit Holbung ni. Sepatutnya kita boleh sewa Gojek, tapi sebab lepas hujan, so jalan licin, so dia orang tak recommend lah untuk kita naik motor sampai sana. So terpaksa kita hiking lagi malam ni untuk camping dekat Bukit Holbung tu. So kita jalan jap. Tu aku buka kentut, tu bunyi selipar aku, dia licin. Itu juga. Okay guys, jumpa kat atas. Okay guys, kita sekarang dah dalam kemah. So kita dah sampai puncak ni. Dan kita camping untuk malam ni kat sini atas Bukit Holbung ni untuk kita tengok sunrise esok pagi. Kita nak lepak luar tapi hujan renyah-renyah ya. So kita lepak camping and then Nampak pula orang kan? kita masak Maggi. Kita makan dulu. So guys, kita nak tidur. Jumpa esok. Tak boleh sunrise sekejap lagi. Kalau kita bangun lah. Sekarang pukul 6. Jadi tengok kat luar. Bring back my colors. It's been so long since I could light up the starry sea. Bukit Holbung, sebuah permata tersembunyi di tanah Batak. Tak sebiji gunung, tapi panoramanya luar biasa. Sampai atas, angin sejuk menyapa. Pemandangan Danau Toba terbentang luas. Bukit-bukit hijau melengkung lembut macam ombak beku. Nak lebih lama, boleh kemah kat sini. Malamnya tenang, bintang bertaburan, udara segar. Pengalamannya susah nak lupa. So korang tahu tak, Tasik ni terbentuk 74,000 tahun dahulu. Dia terbentuk kerana letusan gunung berapi yang ada dekat sini dulu. Sini sekarang memang popular dengan orang naik atau Bukit Holbung ni and then camping kat atas bukit ni. Macam kau nampak lah kat belakang-belakang aku ni. Jom kita jumpa salah seorang campers kat sini and kita tanya pengalaman dia orang kat sini. Hello guys, kita kacau ke? Macam mana guys, camping kat sini okey tak? Okey lah. Okey. Tak. Mantap Korang dia mana-mana? Penang. Oh Penang, dua-dua daripada Penang. Kat sini sejuk kan? Sejuk. Sebab bukit kan? Sejuk lah. Kat Medan ni apa yang korang rasa pengalaman paling best lah kat sini? Sini start daripada hari pertama tu, kita
tengok kita nampak macam kata apa? Benda yang baru menakjubkan Hari kedua dapat lagi benda baru kan. So macam dia macam penat tu hilang lah. Faham. Okay guys, thank you. Siapa nama? Adam ni? Atika. Alright. Nice to meet you guys. Thank you. So, kalau ke Sumatera Utara, jangan sekadar singgah di Danau Toba, naik ke Bukit Holbung. Rasa sendiri keindahan yang susah nak digambarkan dengan kata-kata. Book dengan Pocket Trip. Selesai dah aktiviti kita di Bukit Holbung, kita turun ke kaki bukit. Guys, tempat ke atas tu ni ada macam kedai tau untuk korang makan Maggi. Kau pagi makan Maggi je. Sebabkan malam tadi gelap, so aku tak dapatlah nak tunjukkan korang jalan nak pergi ke Bukit Holbung ni. Biasanya kalau tak hujan, korang akan naik motor lah, naik Gojek. Tapi sebabkan semalam hujan, so kita jalan kaki je. So macam hiking jugalah. Ni jalan dekat depan ni. Okay guys, kalau korang book travel trip ni dengan Pocket Trip, diorang akan sediakan macam-macam lah untuk korang bila korang nak camping kat Bukit Holbung. Antaranya macam kita dapat sleeping bag, and then dengan barang cooking utensil kalau korang nak masak Maggi ke ataupun nak buat air kopi, air panas, air teh. So okay lah. So Love, macam mana pengalaman camping first time? Best. Kita tidur berdengku. Jangan kat. Kita tinggalkan Bukit Holbung and then kita akan pergi ke next location. Jom. Sekarang kita dah masuk ke kawasan Pulau Samosir. Jom kita tengok apa dekat Pulau Samosir ni. Selamat datang ke Pulau Samosir, sebuah permata tersembunyi di tengah-tengah Tasik Toba, Indonesia. Sebuah destinasi yang bukan sahaja kaya dengan keindahan alam semula jadi, tetapi juga penuh dengan warisan budaya Batak yang unik. Pulau Samosir ini bukan sekadar pulau biasa. Ia terbentuk dari letusan gunung berapi ribuan tahun lalu, menjadikannya sebagai salah satu pulau yang unik kerana berada di tasik terbesar di Asia Tenggara. Kita dah sampai dekat kawasan Batak Museum. So kita nak check out Batak Museum. Jom buat. Tersergam rumah adat Batak Toba yang berusia ratusan tahun. Seni benanya unik, dibina tanpa paku, hanya menggunakan pasak kayu dan ikatan rotan. Struktur ini bukan sekadar mencerminkan kehebatan tukang kayu zaman dulu, tapi juga melambangkan kepercayaan dan falsafah hidup orang Batak. Zaman dulu ada satu tradisi ngeri. Musuh bukan saja ditangkap, tapi dimakan. Ini ada brankas zaman dulu ni.
Ni untuk simpan-simpan perhiasan ke barang berharga. So cara mengunci dia tu kan ada macam password dia tu. Apa kalau kita buka ni yang berubah ke, apa yang ini yang berubah ke. Berarti orang-orang dahulu tu ni hafal ni bentuk dia sebelum dia dibuka orang kan. Kalau dibuka orang ada yang berubah pasti. Jika dia berubah, dia berubah. Pokoknya dia ada yang bentuk dia berubah sikit. Ada yang buka. Di sini macam gantungan je kan sebenarnya. Tapi ni sebenarnya kalender. Kalau korang tengok ni, tengok. Ni ada sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Ni kalender Batak namanya. Zaman telah berubah. Amalan ini telah dihentikan selepas kedatangan agama. Tapi budaya warisan Batak tetap hidup, dalam seni dan dalam warisan. Okay guys, kat sini sebenarnya ada pertunjukan menari tau untuk kaum Batak. Tapi dia baru je selesai. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, aku try tanya Zidan kalau dia tahu asal-usul menari kaum Batak ni. Jadi menari yang show kita nak tunjuk tadi tu sebenarnya dia tu patung dia namanya si Gale-Gale kan. Dulu dia patung situ sebelumnya manusia. Lepas tu dia aku kurang tahu dia tu kena kutuk ke memang dia merubahkan diri. Terus dia menari. Dia kutuk orang ke orang kutuk dia? Tu aku kurang tahu tu. Okey. So dia menari je terus. Macam kena sumpahan. Sekarang bila ada muzik tu dia menari terus. Orang ikut dia menari lah sekarang. Itulah show dia. Macam tu lah guys. Tapi jangan salah faham. Suku Batak bukan sebarang kanibal. Ini bukan tentang kelaparan ataupun nafsu makan. Ini tentang kekuatan, kepercayaan dan hukuman. Kat sini tayar kereta dia tak panggil tayar tau. Dia panggil ban. Okay guys, so sekarang kita dekat pelabuhan feri. Kita nak naik feri nak pergi ke Medan, mainland. Rumah aku coy. Ni masuk YouTube ni, masuk YouTube. Ni dia family Zidan ni. Alright bro. Masuk YouTube nanti. Kita nak naik feri. Reverse coy. Kita nak naik ferry untuk sampai ke mainland and then pergi ke next location. Dalam ferry ni juga ada kedai untuk orang nak beli jajan ke air ke. So kalau korang haus lapar, korang beli lah kat kedai jajan ni. Dah turun ferry, sekarang kita kat mainland. Jom kita pergi ke next location. Okay guys, so sekarang kita nak berhenti makan jap dekat salah satu kawasan makan yang aku nak tunjuk kat korang view dia bila korang makan. Memang baik lah. Kalau korang cari pot lepak yang tenang dengan secawan kopi premium, Black Luwak Coffee Shop di Sidar Manik ni memang tempat yang wajib korang singgah. Yang paling best, kafe ni terletak betul-betul bersebelahan ladang teh Sidar Manik yang terkenal. Korang boleh relax,
hirup udara segar sambil nikmati suasana alam yang mendamaikan. Okay guys, aku sekarang dekat Sidamanik, dekat daerah wilayah Sumatera Utara. Korang pernah minum tak teh botol yang Indonesia punya tu? So, kalau korang nak tahu, kat belakang aku ni, kat sinilah dia punya ladang teh. Right, kat belakang ni. Depan dia kafe tu. So kalau korang nak try rasa teh yang sebenar ataupun teh botol tu daripada mana tempat dia, kat sini lah. Right? Dan apa pendapat kau tentang turis dari Malaysia? Ramah-ramah. Alright, mantap. Cewek dia lawa-lawa coy. Oh ya, cewek. Itu je lah yang kau tahu. Tak, ramah. Orang Malaysia okey lah. Terus dia tu, orang Malaysia kau cakap tu lembut lah. Lembut eh. Tu soft spoken sangat coy. Alright. Okay guys, sekarang kita nak pergi ke Badamanik. Tengok jalan dia, macam jalan orang nak balik kampung. Orang lain tak tunjuk kan? Aku yang tunjuk. Aku tengok. Aku punya guide pun sampai mati je nak tunjuk. Apa? Di atas juga masih ada parkiran bang. See. Okey bang. Okay guys, sekarang kita dah sampai ke pemandian Badamanik dekat Sidamanik. Yes. Jom kita jalan tengok. Kalau korang nak tahu, Badamanik ni dia adalah mata air. So, sejarah dia mengatakan kat sini lah tempat puteri-puteri raja mandi sebab dia mata air. Jom kita tengok. Cantik tak Andy? Pemandian Badamanik terletak di tengah kehijauan alam. Air kat sini memang jernih kebiruan, sejuk semula jadi dan memang fresh dari sumber mata air asli. Korang ni, korang stalk kita orang eh? Tengok stalker guys, jalan lah. Kalau korang cari tempat untuk chill, jauh dari kesibukan bandar, nah, ni spot yang paling ngam. Sesuai untuk lepak dengan family, kawan-kawan atau kalau nak me time sambil nikmati bunyi alam. So, macam aku cakap dulu, tempat ni dulu tempat pemandian puteri-puteri di kalangan kawasan ni. Tapi macam mana puteri nak mandi kalau macam ni? Kalau korang datang sini, kena tahu satu perkara penting. Ada satu kawasan tertentu di pemandian ni yang dianggap suci dan dilarang untuk mandi. Menurut cerita orang tempatan, tempat ni adalah lokasi di mana seorang puteri dikatakan pernah berendam. Dan sehingga kini, tempat ni masih dijaga sebagai kawasan larangan. Kat sini diorang ada sediakan gazebo untuk korang nak kelah. Tapi macam biasalah, first come first serve, mana-mana pun macam tu sebab free kan. Masa aku pergi ni hari weekend, so korang boleh bayang lah ramai dia macam mana. Kat sini diorang ada sediakan tempat parking. Tapi parking dia ada orang jaga lah, so senang lah untuk korang kalau ada penuh ke apa dia akan bagi tahu lah. So aku kat sini je tengok tak mandi tu ramai sangat kat sini. And then aku pun nak kejar timing, ada tempat lagi aku nak pergi. Alright, so stay tune guys, tengok sampai habis. Kalau korang berjalan di sekitar Medan, mungkin korang akan perasan sesuatu yang unik. Papan tanah khas di tepi jalan untuk orang yang baru meninggal dunia. Ini memang satu budaya yang cukup menarik dan hanya boleh dilihat di sini. Biasanya papan tanda ini dibuat oleh ahli keluarga atau komuniti setempat sebagai cara untuk memberitahu orang ramai tentang pemergian seseorang. Ia bukan sahaja sebagai pemberitahuan tetapi juga tanda penghormatan kepada si mati. Masyarakat di Medan sangat menghargai hubungan kekeluargaan dan kejiranan. Dengan adanya papan tanda ni, ia membantu jiran, kenalan dan sahabat untuk mengetahui berita duka dan memberikan penghormatan terakhir. Ini adalah salah satu budaya unik yang mencerminkan keakraban masyarakat di Medan. Setiap pemergian bukan sekadar kehilangan bagi keluarga, tetapi turut dirasai oleh seluruh komuniti.
Kami meneruskan perjalanan ke Kota Medan. Jarak perjalanan dari Sidamanik ke Medan lebih kurang 130 km bergantung pada laluan yang korang pilih. Biasanya perjalanan akan ambil masa sekitar 3 hingga 4 jam dengan kereta, bergantung pada keadaan trafik. Okay guys, sebab kita orang jalan ke highway nak pergi ke Medan dalam 3 jam, 4 jam So sekarang ni kita orang nak berhenti kejap, nak rest sekejap dekat R&R kat sini. Aku tak tahu ni kat kawasan mana. Ni kawasan mana Zidan? Ni kawasan Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. So aku nak berhenti sekejap, tengok apa ada, minum-minum, sat-sat ukur sekejap. Jom. Sama-sama kecap. Okay guys, so kita berhenti tadi, kita beli tahu. Tahu ni specialty daripada Sumedang. Hello guys, so sekarang ni aku dekat Madani Hotel. So kat Medan ni untuk last malam kita nak stay kat sini, kita check in dekat Madani Hotel. And then bilik dia agak besar jugalah, dan bila korang masuk awal tu memang bau wangi, dia dah spray habis dah, satu botol perfume tu. So kita stay kat sini and then kita nak rehat sebab ini penat juga jalan-jalan. So jumpa esok guys, good night. Good morning, kita sekarang nak pergi breakfast sebelum kita jalan-jalan ke Kota Medan ni. Dan kita nak tengok apa dia ada dekat breakfast ni. Jom. Ya, 2 orang ya? Ya. Okay guys, kita nak makan je breakfast kat sini. So ada nasi goreng, ada sayur, ayam, lauk-lauk, and then mie, bubur, kuih-kuih biasa. Right, so macam biasa kat hotel. So kita makan je. So tunggu kita tahu sikit kejap ni kat mana. So kita dah check out, right? Kita dah letak bag. Kita nak ke Medan 20. Okay guys, sekarang kita on the way nak pergi next location, Istana Maimun, Istana Bulan tu. Salah satu tempat wajib singgah Istana Maimun. Istana ni bukan sekadar bangunan biasa, tapi warisan bersejarah Kesultanan Delhi yang dah wujud sejak 1888. Tengok dari luar pun dah boleh rasa aura kemegahan istana ni. Warna kuning keemasan tu bukan saja cantik, tapi juga melambangkan kemuliaan dalam budaya Melayu. Gabungan seni bina Melayu, Islam, Sepanyol, India dan Itali menjadikan setiap sudut istana ni unik. Dari lampu kristal, singgasana sultan sampailah ke ukiran dinding, semuanya penuh dengan nilai seni. Sejarah istana ni pun menarik. Kesultanan Delhi dulu terkenal sebagai pusat perdagangan yang kaya dan berpengaruh di Sumatera Utara. Dan percaya tak, sampai sekarang keluarga diraja masih tinggal kat sini. Okay guys, ni kat dalam Istana Sultan Maimun. Sekarang ni yang pegang tak ada ni sebab bapa dia dah tak ada, and then usia dia yang sultan yang paling muda kat sini. Ya, dia paling muda. Dia dilantik pada saat umur 16 atau 17 kot. Oh, sekarang ni umur dia 27. Dan masih pegang lah. Dia masih memegang sampai sekarang. Muda guys. Kat sini pun kita
bukannya jual-jual. Dia jual apa Zidan? Souvenir. Wah, dia jual boleh souvenir. beli semua ni kalau So souvenir untuk pakaian-pakaian tradisional kan? So guys, kat belakang aku ni adalah salah silah keturunan Sultan di kat sini. So korang boleh baca lah ini moyang dia. So semua salah silah dia ada kat belakang ni. Sebenarnya ni Maryam ni dulu jelmaan manusia. Manusia menjelma menjadi Maryam Puntung sebab dia pernah tolak pinangan dari raja lain. So dia tak nak kan, dia nak pertahankan kerajaan dia yang diserang oleh yang dia tolak tu. So dia berubah jadi Maryam. Sampai sekarang dia katanya masih menangis. Masih menangis sampai sekarang di dalam Maryam. Okay guys, Maryam Puntung ni kalau nak masuk seorang 5,000. Tapi tu tak masuk kan, tu ada nampak. Panas. Tapi kat dalam tu okey, sejuk. Padang mahsyar, padang mahsyar. Right, so kita dah habis escape dekat Istana Maimuk, and then kita nak pergi ke next location tu. Sekarang aku dekat guys, sekarang aku dekat Masjid Agong Medan. So aku nak solat je dengan bini aku. Aku nak tengok sekali dalam masjid ni. Memang lawa guys. So aku dengan Zidan nak solat je. Tapi time kita orang datang ni, dia orang ada macam majlis ceramah kat masjid. So apalah, kita solat. Dah sampai. Masjid ni still dalam renovation masa kita datang ni, tapi memang cantik lah. Bila siap nanti confirm cantik ni masjid. So siapa-siapa datang sini korang datang lah, try solat kat sini, cantik. Ada lift, ada escalator. Okay guys, kita dah selesai solat tadi. Sekarang kita on the way nak pergi makan. Kita nak cari makan seafood. So Zidan tengah bawa kita nak makan seafood. So ada drama hari ni. Tadi aku nak ambil wuduk, aku buka jam, and then dah solat habis semua, aku terlupa jam tu. Aku tinggalkan tempat letak atas wuduk tu. Lepas tu Zidan tolong aku tadi, dia pergi naik balik masjid tu, cari tapi tak ada, hilang dah. Tapi tak apa, bukan rezeki lah tu. It's okay. Sayang coy. RM2,000 lenyap. Nah itu jam tu orang bagi hadiah kat aku. Bos lama aku bagi hadiah. So tak apalah, bukan rezeki aku. Okay guys, sekarang kita dekat Masjid Raya pula. And then masjid dia cantik, aku nak pergi ambil shot kejap. Bila korang sampai ke Medan, ada satu tempat yang memang tak boleh lepas, Masjid Raya Medan. Masjid ni bukan saja salah satu masjid tertua di Indonesia, tapi juga antara yang paling cantik dan bersejarah. Dibina pada tahun 1906 oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah, masjid ni berdiri megah sebagai simbol kebesaran Islam dan Kesultanan Delhi. Yang menarik, seni binanya bukan biasa-biasa. Gabungan Moorish, Timur Tengah, Sepanyol dan Melayu. Bayangkan, satu masjid dengan pelbagai sentuhan seni dunia. Biasa kat mana masjid pun, kat Malaysia pun sama. Dia akan ada banyak tempat orang jual-jual. Baik.
tepi masjid ni. Macam kat belakang aku ni. Sekarang kita orang tengah nak gerak ke kedai batik. Kat sinilah korang boleh jumpa batik Medan yang unik dan penuh dengan nilai seni. Kat kedai ni, korang boleh jumpa pelbagai jenis batik, dari batik cap, batik tulis hingga batik moden yang sesuai untuk semua peringkat umur. Nak cari kain pasang, kemeja batik, dress batik atau souvenir batik, semua ada. Okay guys, so korang tengok kat belakang-belakang aku ni semua kain batik untuk lelaki, untuk perempuan, untuk Telekung. So kalau kau nak cari kain souvenir bermacam Medan ni kat sini ada tempat dia, tapi memang legend lah tempat dia. Dia agak mencabar lah korang nak beli. Lalu dekat dalam kedai-kedai ni. Harga dia, korang main harga lah, tanya harga. Aku pun tak berani nak cakap harga dia okey ke tak okey. Tapi dia macam besar, banyak barang kat sini korang boleh pilih. Aku tak tahu macam nak pilih sebab bersepah sangat. So korang akan spend banyak masa lah kat sini untuk cari macam mana yang korang nak. So kat sini korang akan jumpa ramai orang Malaysia shopping. Macam contoh diorang ni, dia Malaysia kan? Jumpa lagi kita. So QR. Kita jumpa QR. Shopping. Sini semua boleh. Diorang semua dah subscribe. Korang bila lagi? Ni kedai yang paling bersepah aku pernah pergi untuk kedai souvenir. So pandai-pandai lah korang cari barang kalau korang datang sini nak beli barang. Okay, ni kau pasal atas. Alright. Ini M lah. Mau try juga. Okay. Kenapa tak try? Okay, Hamzah. Lelaki senang je shopping. Cakap warna, pilih, dah settle. Dia dalam rumah jangan pakai baju. Kita dah shopping. Kita nak gerak je. Let's go. So kita dah beli, ada telekung dengan baju batik. Tu barang dia kat situ. Benci kau dengan aku. Tak pakai lagi tu guys. Tak pakai lagi tu. Berplastik lagi tu sampai Malaysia. Aku tak tahu kalau korang travel, korang beli apa sebagai souvenir. Macam kita orang lelaki bini, kita orang akan beli magnet peti sejuk tu untuk kita letak dekat peti sejuk tu lah. So kat mana kita pergi memang kita akan beli dan letak satu-satu kat situ. So kita dah sampai kat tempat dia. Jom, let's go. 30,000. Ni boleh kan? Tak boleh. Itu So bini aku stop beli jeruk je dekat kedai ni. Dekat je dengan kedai souvenir tadi. Korang jalan ke depan, situ lah. Ni kedai dia. satu lah. Satu macam mana? Cik Kak. Tak ada ini ya. Boleh foto-foto aja. Ni Raja Laut Timur. Okay guys, kita dah sampai kat tempat makan tapi lagi 15 minit baru kita buka. So kita kena tunggu kejap lah. Ni kedai dia. Nama kedai dia Wajib Seafood. Lazy dan jaga sedap. So try lah, tapi kita tunggu 15 minit je. 3 tempat pernah makan. Kat dalam macam biasa lah, tapi kat atas. Tapi kat atas buka lambat sikit. So sekarang ni 3.40. So tunggu lagi 12 minit buka pukul 4. Dan ni kat atas dia buka pukul 6. So lambat. Kita makan je kat dalam. Kat sini Zidan cakap kedai yang viral lah dekat Medan ni. Biasanya viral kadang-kadang tak sedap kan, tapi dia cakap kat sini viral dan sedap. So kita try. Dan murah. So kita try. Terima kasih. Okay guys, so kita ambil siaka, masak.
steam tom yum. Ini kita ambil hot plate sapi Sichuan. Ni. Lepas tu kita ambil ni cumi telur asin. Kepas sos pedas. Ini kita ambil kangkung belacan. Dan ayolah aku ambil ni. Ini aku ambil. Ni ambil apa? Zidan ambil ni. Ambil teh botol. Ini aku ambil teh botol. Habis. Macam mana makanan? Okey tak? Apa yang paling sedap? Ikan pun. Sedap lah, tak biasa lah. Bukan biasa-biasa. Yang best dekat Medan ni ataupun kat Indonesia, dalam restoran ni sambut. So korang tak payah nak jalan keluar panas-panas tak keluar tak tempat duduk. The light dia kat sini. Best ke travel dengan pocket trip ni? Dari setiap langkah di kota Medan, dari hiruk pikuk pasar hingga tenangnya Danau Toba, kita telah menyelusuri keindahan dan keunikan tempat ni. Dari budaya, makanan hingga sejarah yang tersembunyi, semuanya telah kita jelajahi dan akhirnya misteri kanibal kaum Batak terungkai. Kini, ia bukan lagi sekadar cerita lama yang diperdebatkan, tetapi sejarah yang dapat kita fahami dengan lebih jelas. Sebuah lagi escape yang membawa kisah luar biasa telah sampai ke penghujungnya. Hey guys, sudah habis trip kita kali ni dekat Medan. And then apa yang aku nak cakap tentang Medan, korang dah nampak semua dalam video yang korang tengok tadi kan. Jadi sekarang aku dengan Zidan dan aku nak beritahu kat Zidan, pocket trip memang terbaik sebagai sedia. Kalau boleh aku nak bagi Zidan sendiri bagi tahu kat korang semua macam mana korang boleh book dengan pocket trip. Mula-mula korang kalau nak book dengan pocket trip kan, korang harus tengok dulu dan subscribe ni channel YouTube Bang Farul Helmi Escape. Jadi korang tahu tu detail-detail apa yang kami datangkan. Aku akan letakkan semua info dekat description, so korang boleh klik je dari situ. Alright? Terus kalau korang nak book, boleh melalui IG pockettrip.id. Korang boleh direct message pula official Azizi. Itu adminnya. Pocket Trip di mari. Anda nak traveler, mari kemari. Alright guys, kita punya skate dah habis kali ni. Kita akan skate ke tempat lain lagi next time. Bye.